Untuk kipas ni, komen aku secara overall, kalau kata kau nak beli untuk penggunaan harian tu mungkin sangatlah tak sesuai, sebab angin dia yang paling kecil pun memang dah kuat. Jadi kalau angin dia yang paling kuat, aku rasa agak mengganggu kalau kita gunakan di kawasan yang mempunyai khalayak ramai. Alamak, ayat lama tak pakai. Tapi kalau kata kau nak bawa pergi camping untuk penggunaan indoor, kau nak pam-pam barang ke, atau kau nak bersihkan keyboard, kau nak bersihkan kona-kona, kau nak bersihkan tight spaces and holes, aku rasa kira okey juga benda lah ni, kira boleh pakai. Dari sudut kualiti overall, kalau kita tengok memang cantik, kemas, datang pula siap kotak bagai. Cumanya bila kata kau dah pegang Jisoo Life, kau akan nampaklah gap kualiti kat situ. Macam Jisoo Life benda lebih kurang macam ni, harga aku ingat 200 lebih ke 300 lebih. Jauh beza kan. Cumanya kalau kau dalam bajet, mencari satu benda yang cantik, masih lagi boleh guna, tak ada masalah, kau boleh pertimbangkan benda lah ni. Ada sesiapa yang kat sini yang pernah pakai dia, boleh belanja dekat ruangan komen. Ciao.